bercakap tentang step dalam closing, ada 5 step utama. Okey, step dalam closing ada 5 step utama. Saya dah beritahu dekat siapa yang WhatsApp saya memang direct mengajar. Saya tak jenis yang bukan nak corner, ikut line dulu, lepas tu baru balik, semua tak. Saya memang direct kalau mengajar, saya mengajar je. Okey. Step dalam closing. Ada 5 step dalam closing. Yang of course, yang pertama sekali adalah bahagian intro. Okey. Apa yang you perlu tahu, tak kisah you buat WhatsApp ataupun call, yang paling penting semasa kita buat intro adalah kita nak wujudkan keselesaan antara kita dengan prospek. Itu yang utama. Yang paling utama adalah kita nak wujudkan keselesaan kita dengan prospek. Because of what? Kita tak kenal prospek siapa. You tak kenal prospek siapa dan prospek tak kenal you siapa. Jadi kalau you rasa you fighter sekalipun dekat tempat you, tapi first time you nak berhubung dengan dia, dia tak kenal you, you tak kenal dia. Itu yang perlu tahu. Jadi tugas kita adalah untuk kita wujudkan keselesaan antara kita dengan prospek tadi. Wujudkan keselesaan. Okey. Macam mana kita nak wujudkan keselesaan ini? Of course, dia ada beberapa cara yang kita boleh mainkan elemen-elemen ini untuk wujudkan keselesaan antara kita dengan dia. Katakanlah kru tadi banyak buat call. Okey. Saya tak pasti kalau tempat saya, marketer akan bagi nombor telefon itu ataupun list itu kepada leader dan leader akan agihkan kepada staff-staff bawah dia orang lah. Okey. Ada setengah tempat marketer terus bagi kepada team sale. Ada juga macam tu. Jadi saya tak tahu you outputnya macam mana. Ada pun begitu apa yang saya faham, kebanyakan tempat saya pergi, biasanya team sale kalau produk dia akan dapat lebih kurang 8 ke 12 nombor sehari mungkin. Daripada 8 ke 12 nombor sehari ni, first kali saya nak pesan awal. Daripada 8 ke 12 nombor yang you dapat ni, kalau style saya akan minta tim saya untuk save nombor terlebih dahulu. Kenapa perlu save nombor? Okey, kata dapat nama marketer, nombor tu, okey, you pun save semua nombor. Save semua nombor. Katakanlah ATR ATR Global kan? ATR jual apa? Let Go apa nama produk you? Let Go Betul, Let Go. Let Go kan? Okey. ATR Let Go tarikh hari ni 1. ATR Let Go tarikh hari ni 2 sebagai contoh. Okey. Kenapa saya suruh tim saya save all the numbers first? Sebab bila kita save nombor, tapi sebelum save nombor tengok dulu nama dekat WhatsApp tu. Kan kita bertengok kat WhatsApp kan, tengok dulu nama kalau ada nama dia sebagainya. Lepas tu kita save nombor. Bila kita save nombor, kenapa perlu save nombor dulu? Sebab kadang-kadang bila kita save nombor keluar gambar semua. Okey, daripada situ saya minta tim saya ambil masa 2 minit untuk dia tenung semua gambar DP WhatsApp tu. Sebab apa? Saya tanya jujur lah. Katakan dapat 8 DP WhatsApp tu, 3 daripada gambar tu adalah gambar bangla, gambar kucing. Okey, dan 5 lagi tu gambar makcik duduk background kereta BMW pakai gelang emas. Yang mana you call first? Siapa boleh jawab? Nama makcik pakai gelang emas. Makcik gelang emas. Betul. Betul tak? Gelang emas. Kereta BMW. Betul. Gambar makcik yang pakai BMW. Sebab apa? Sebab saya bagi tahu you all semua, itu mungkin prospek yang mana dapat memberikan benefit pada you. You tahu macam mana dia punya pemakaian, macam mana dia punya mungkin level of income dia pun you dah boleh expect dah. Tetapi, okey, kenapa perlu call nombor tu dulu? Katakanlah you pergi call nombor yang bangla tadi, yang gambar kucing entah apa-apa tadi tu, terus Assalamualaikum akak, saya ni Alia daripada Ita Global yang akak cari semua. Dia pun terus letak. Bangla tu tak faham apa pun. Apa perasaan you? Drag tak energi you pada pagi-pagi buta lagi? Drag kan? Betul tak? Betul. Okay. Drag. Sangat drag. That's why saya minta dia call nombor ikut priority insting dia. Lalu dia cakap, nombor ni, gambar ni macam dia ni sakit lah. Dia ni ada masalah lah. Call dia. Makcik ada masalah lah. Pakcik ada masalah. Call dia dulu. Barulah ikut turutan tu, barulah nombor yang last tu dah terakhir. Itu first kali start sebelum kita buat call lagi. Okay. Bila you buat call, of course kita nak wujudkan keselesaan antara kita dengan prospek kita tadi. Nak wujudkan keselesaan ni ada beberapa cara. Sebelum saya pergi bercontoh buat call. Ada beberapa cara. Yang pertama yang you kena jaga adalah gaya bahasa. Okay. Gaya bahasa ini sangat-sangat penting. Gaya bahasa. Yang kedua adalah intonasi suara you bercakap. Intonasi suara you bercakap. Dan yang ketiga, selain daripada itu, gaya bahasa adalah suara. Yang ketiga yang you perlu jaga
adalah kata ganti nama. You nak bahasakan apa? Kata ganti nama. Saya cakap terus dengan you all semua, untuk produk ATR Lab Gold ni, bagi saya tak sesuai untuk digunakan perkataan his dan sebagainya. Pemerhatian saya, company-company yang menggunakan perkataan sis ni biasanya yang berada dalam bidang kosmetik. Yang mana pelanggan diorang bermula umur 18 tahun, ada 17 tahun lagi, sehinggalah umur 30 tahun. Tetapi kalau kita bercakap tentang niche produk kesihatan, kanser ke, kecemasan sebagainya, biasanya golongan umur 30 tahun ke atas, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, penggunaan kata sis itu kurang sesuai. Jadi lebih sesuai. Kalau you memang tahu dia tu lelaki, menggunakan perkataan tuan. Kalau memang dah confirm dia tu perempuan, menggunakan perkataan puan. Tetapi kalau you tak pasti nombor lelaki ke perempuan, you boleh menggunakan perkataan cik, CIK, cik. Walaupun cik sebenarnya untuk perempuan, tetapi bila kita contact cik, assalamualaikum cik, dia general. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Okey. That's why gaya bahasa, intonasi suara dan kata-kata terbang memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk diwujudkan keselesaan antara you dan prospek. Okey, sampai level you buat call. Bila kita buat call, assalamualaikum. Okey, kita buat call. Saya punya style, saya tak tahu you all punya tempat macam mana. Kalau sekali call dia tak angkat, tolong call kali kedua dan kali ketiga terus sampai kali ketiga. Sebab apa? Sebab bila kita call 3 kali betul, mungkin orang tu akan angkat call. Sebab dia mungkin fikir nombor ini ataupun panggilan sangat penting. Sebab 3 kali betul call. Tetapi kalau di call kali 3 pun tak angkat, tolong WhatsApp terus. Yang membezakan adalah cara you WhatsApp. Okey. Senario pertama adalah kalau you call. Okey, kita buat case study kita hari ini, nama salesman, nama you all adalah Ika. Case study kita hari ini nama Ika. Customer nama Cik Alia. So sampai habis program ni, kita akan guna nama Ika ni adalah sebagai nama seller. Cik Alia ni sebagai nama customer. Okey, Cik Alia, Kak Alia ataupun Puan Alia. Okey, baik. Katakan nama tadi. Katakanlah you buat call, dia you buat call dan dia angkat. Biasanya, saya tak pasti orang punya tempat macam mana. Biasanya saya pergi ke tempat, dia akan cakap apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum Maka. Assalamualaikum Puan. Saya Ika daripada ATR Global yang akan ada PM daripada akan PM kat Facebook kami untuk bantu masalah kecil manis dalam tinggi kolesterol. Betul kan? Awak tahu tak? Dalam masa awak nak terangkan Assalamualaikum Akak, saya Ika daripada ATR Global yang akan ada PM, dia pun dah letak. Dia letak. Betul tak itu berlaku? Betul. Yes. Itu juga yang berlaku di tempat saya. That's why saya cakap saya lebih menggunakan, saya berbeza dengan si fulan, saya lebih menggunakan gaya bahasa internasional yang lebih santai. Sebagai contoh. Sebab saya cakap terang, sebelum ni saya berada dalam bidang unit amanah, unit trust, public mutual. Apa yang kita pernah buat macam tu. Contohnya, Assalamualaikum Puan, saya Fadil daripada Public Mutual Berhad. So, saya nak minjam macam Puan kejaplah 3 minit untuk saya terangkan kita punya promotion terbaru kami. Boleh? Dia pun tak boleh. Kita tanya dia boleh, dia pun terus tak boleh. Okey, untuk mengelakkan benda tu berlaku, saya nak you boleh menggunakan perkataan lebih santai. Sebagai contoh, Assalamualaikum. Sebagai contoh, dia dah angkat, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, Ika ni. Contoh, Puan, Ika ni. Ika mana Ika ala yang pun ada PM dekat Facebook tu untuk bantu masalah. Nampak tak? Dia dah respon. Untuk mengurangkan, saya cakap, untuk mengurangkan kebarangkalian untuk dia terus tekan end call tadi, you kena lebih menggunakan bahasa santai. Maksud saya, Assalamualaikum Puan. Salam. Siapa ni? Ika ni Puan. Ika mana Oh, Ika yang Puan ada PM dekat Facebook untuk bantu masalah kerja manis tu, yang ATR Global Lab Gold tu. Barulah dia pun, nampak tak? Jelas tak maksud saya ni? Boleh tak soalan bagi jelas tak? Jelas. Baik, terima kasih. Kalau jelas, alhamdulillah. Okey, kalau jelas, alhamdulillah. Kalau kurang jelas ataupun suara saya tersesat, boleh tulis dekat chat, nanti saya bacakan. Okey, baik. Itu yang pertama sekali. Katakanlah senario kedua yang dia tak angkat tadi tu, yang dia tak angkat call. Dia tak angkat call, awak kena WhatsApp. Tolong. Lepas 3 kali betul call, dia tak angkat call, you perlu terus WhatsApp dia. WhatsApp macam mana? Ada 2 keadaan WhatsApp. Pertama sekali, biasa you akan guna macam ni.
Assalamualaikum Cik Alia, saya Ika daripada ETR Global yang Cik Alia ada PM untuk bantu masalah kencing manis dan kolesterol yang tinggi. Betul kan? Dia akan blue tick biasanya. Tapi kalau yang kedua, you cakap Assalamualaikum Cik Alia, berhenti dekat situ. You biarkan dia yang membalas dulu. Saya tanya jujur lah, kalau orang memberitahu you, memberi salam pada you, nombor yang you tak kenal, dengan dia panggil you kenal, Assalamualaikum Cik Alia, mungkin tak you balas. Kalau macam saya, Assalamualaikum Fadil. Stop. Saya akan jawab, Waalaikumsalam. Siapa ni? Contohnya. Barulah. Sebab apa? Sebab you tahu, dia create engagement dengan you. Jadi kalau macam saya akan tanya, Assalamualaikum Cik Alia atau Assalamualaikum Puan. Sihat ke? Biar macam tu dulu. Bagi dia masa 2 jam, kalau dia tidak reply, dia tengok dia online, dia blue tick tapi tak reply masa 1 jam ke 2 jam, barulah you buat PM message-nya, Puan, Ika ni, yang Puan ada PM dekat Facebook Ika untuk bantu masalah ni, daripada ETR Global. Produk lab cool yang kotak warna hijau ni sebagai contoh. Pak hantar gambar. Nampak tak maksud saya? Macam mana you boleh create engagement dengan dia. Kalau yang pertama Assalamualaikum tak balas, mungkin yang kedua tu dia berani untuk balas dah. Okey, tapi kalau yang pertama you terangkan panjang-panjang tadi tak balas, kebarangkalian untuk nombor 2, nombor 3 you hantar pun dia tak akan balas dah. Tapi untuk gunakan senario nombor 2 yang saya beritahu, bagi salam sehari tadi dulu terlebih dahulu, make sure gambar DP you tu bukan gambar produk. Tempat saya, tim saya tak ada seorang pun guna gambar produk dekat DP WhatsApp. Diorang akan menggunakan gambar sendiri ataupun gambar bersama dengan tim ataupun gambar bersama dengan mak ayah, anak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab masa dia nak berhubung tu, dia tak nak bagi tahu dia adalah seller. Dia nak menjual, tak. Dia lebih kepada nak bagi tahu dia nak bantu masalah puan ni. Dia nak bantu masalah puan dan bukan nak menjual. Okey. Setakat ni jelas sebelum saya pergi kepada steps nombor 2 iaitu fact finding. Jelas tak setakat ni? Tuan Fadil nak tanya. Okey. Maksudnya dekat DP tu kalau letak gambar dengan produk pun tak boleh juga? Kalau you menggunakan skrip nombor 1 tadi tu, Assalamualaikum Cik Alia, saya Ika daripada ETR Global untuk bantu masalah semua, you boleh terus guna RDP WhatsApp untuk meyakinkan dia. Untuk meyakinkan dia bahawa you memang betul bersana, kata dia ada katalog pula dekat WhatsApp business you memang boleh. Tetapi kalau you guna Assalamualaikum Cik Alia macam tu je, gambar DP produk, yang dia produk, lagilah dia tak nak balas mesti you. Faham tak maksud saya? Okey, faham. Itu maksud saya. You boleh pilih. Saya bagi pilihan pada you. You boleh buat split test, kalau you buat test dulu pun boleh. Saya boleh bagi pilihan untuk you pilih. Tapi tempat saya, tim saya memang pastikan semua orang tak ada letak DP WhatsApp dekat gambar produk dekat DP WhatsApp. Sebab saya tak nak nampak dia orang call ataupun WhatsApp tu dengan cara nak menjual. Saya cakap terus terang orang Malaysia tak suka penjual walaupun hakikatnya dia suka membeli. Orang Malaysia tak suka penjual walaupun pada hakikatnya dia suka membeli. Hanyalah orang perempuan dalam suka tak membeli.